Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih kepada Jupem kerana menjemput saya untuk memberikan satu sesi pada pagi ini mengenai kesedaran kesihatan mental di tempat kerja. Kan? Awareness terhadap kesihatan mental ni lah di tempat kerja. Boleh saya tanya siapa dekat sini yang jawab WhatsApp tempat kerja waktu tengah-tengah malam, lebih pukul 10? Ada tak? Oh, ada. Ramai. Adakah benda tu normal? Kan? Tak normal. So, kita akan bincangkan pasal hari ini macam mana menguruskan emosi. Walaupun kita jawab WhatsApp tu, kita cakap, okay, noted. Tapi, lepas tu dalam pemikiran macam mana nak buat kerja ni. Kan? Macam mana nak handle, macam mana nak plan. So, dia akan secara tidak langsungnya dia akan mengganggu kehidupan kita juga, tidur malam kita. So, kenapa topik ini penting? First kali kerana isu kesihatan mental ni bukannya isu yang remeh. Bukannya isu yang orang pelekehkan. Bukannya isu orang tu mentalnya lemah. Dia ada jiwanya tidak kuat, kurang iman. Bukan. Sesiapa saja boleh kena. Boleh jadi stres. Semua orang boleh jadi stres. Bos jadi stres. Pengarah boleh jadi stres. Kerani boleh jadi stres. Semua orang akan mengalami stres. Tapi masalahnya cara untuk kita menangani stres tu yang berbeza. Berbanding dengan orang lain. Sebab lately ni tekanan kerja pun semakin meningkat. Sebab apa? Sebab sekarang ni kan seorang pekerja buat 2-3 role. Bukan hanya satu saja berfungsi. Hanya akan buat 2-3 fungsi dalam pejabat. Maknanya meningkat. Beban tu semakin meningkat dan juga bila tekanan itu berpanjangan, dia akan boleh jadi situasi di mana situasi itu dipanggil burnout. Burnout ni bukannya sekadar letih sebab bekerja saja. Tidak. Dia adalah masalah emosi yang menimbun, bebanan yang menimbun terhadap seseorang individu. Di mana dia akan mempengaruhi emosi, cara berfikir dan akhirnya cara bekerja dan lagi teruk dia akan mempengaruhi juga perhubungan di antara keluarga, rakan-rakan dan last sekali dia akan menjejaskan produktiviti. Kerja tu akan terjejas. Kita selalu lupa kita akan jaga badan kita kan. Kita akan exercise untuk jaga kesihatan, jaga jantung. Tapi kita lupa jaga kesihatan mental kita. Macam contohnya kita jaga komputer lah kan. Laptop kan. Kalau dia dah panas ke apa kita akan stop, reset balik ke bila dia hang. Tapi bila macam kesihatan mental, bila kita rasa tertekan, kita lupa walaupun kita cakap diri kita okey. Tapi sebenarnya kita tak okey. Kita lupa nak restart untuk recharge balik diri kita. Dekat sini nanti dari sesi ini saya akan try memberi macam mana menguruskan stres di tempat kerja. Okey. Kita pergi kepada statistik. Memang tidak dinafikan lah. Memang banyak laporan burnout semakin meningkat sekarang ni. Kalau mengikutkan kajian Gallup 2025 mengatakan 20% pekerja Malaysia mengalami stres harian yang tinggi. Tapi ini mungkin tip of iceberg. Sebenarnya makin ramai. Tapi tak declare. Sebab kita tak tahu orang yang senyum, orang yang nampak cool, sebenarnya dalaman dia mungkin dia tengah burn out, dia tengah stres. Cuma dia tak express diri dia. Kalau kita ikutkan statistik daripada WHO, memang tidak dinafikan kemurungan, depression atau kerisauan, anxiety. Secara tidak langsung dia akan menyebabkan penurunan produktiviti dalam pekerjaan, dalam input pekerja itu. So, pada masa sekarang ni, isu mental health ni bukannya isu individu. Maknanya bukan
salah pekerja ni lah, kau tak reti nak handle mental kau, mental lemah. Dia sekarang dia sekarang menjadi isu kepada satu organisasi. Macam mana organisasi itu menjaga pekerjanya, macam mana organisasi itu menjaga, menguruskan emosi, kan, menjaga kesihatan mental kepada pekerja-pekerja di bawah organisasi tersebut. Okey. So saya akan pergi kepada pengenalan. Apakah itu kesihatan mental? Sihat fizikal kita tahu, kan? Ambil darah kita tahu, tekanan darah okey, tak ada darah tinggi, kan? Gula pun rendah, kan? So kesihatan mental ni apa? Kesihatan mental ni adalah cara kita berfikir, cara kita membuat keputusan, cara kita bercakap, cara kita bertindak bila stres. Itu adalah merangkumi semua kesihatan mental. Kan? Kalau ikutkan tafsiran WHO, kesihatan menyeluruh itu bukannya hanya kesihatan fizikal, tapi merangkumi kesihatan mental dan juga kesihatan emosi. Kalau kita tengoklah macam ayat ni, kalau wifi slow pun kita stres. Bayangkan otak manusia. Otak manusia ni kita bekerja 24 jam. Banyak kita fikir. Memanglah dekat tempat kerja kita fikir. Kat rumah kita fikir benda lain. Kan, kewangan lagi. So 24 jam otak kita bekerja. Bila masa otak nak rehat? Kan, kalau malam-malam dapat WhatsApp untuk dapatkan urgent. Kan, esok pagi saya nak dekat atas meja. Kan, file ni. Kan, kita ada rehat. Walaupun kita tak sedar, kita cakap noted je saja, kan? Bos lega lah dapat jawab. Dia pun stres juga, mungkin dia ditekan dari atas. So benda ni memang berkait rapat. Itu dia kesihatan mental. So orang tertanya, apakah dia penyakit mental? Adakah sama kesihatan mental dengan penyakit mental? Adakah sama stres tu dengan penyakit mental? Contohnya yang paling senang. Kalau kita berlari atau bersukan, terseluh. Terseluh itu umpama stres. Umpama stres. Maknanya kita rehat kejap. Kita bagi rawatan sikit, letak ais, kasih bengkak tu hilang dan kita boleh lari. Tapi bila kita berjoging ke berlari, tiba-tiba kita terjatuh dan patah. Patah itu adalah penyakit mental. Analoginya. Maknanya bila patah, kena jumpa doktor. Bila dah ada penyakit mental ni, dia kena jumpa profesional. Sama ada doktor, clinical psychologist or counselor. Dia tak boleh rawat macam stres. Itu analogi secara simple mengenai beza stres dengan penyakit mental. Stres ni adalah normal situasi. Maknanya keadaan yang normal bagi seseorang manusia bila menghadapi tekanan. Normal lah manusia tu dia akan stres. Takkan tak normal. Itu tak normal kalau manusia tak stres. Relax je. Kan? Tak normal. Lepas itu kalau stres ni dia hanya sementara. Macam analogi terseluh tu. Dia sementara. Dia tidak berpanjangan. Kan? Dan yang paling penting, boleh berfungsi. Maknanya dia still boleh kerja lagi. Dia boleh menjaga anak lagi. Kan? Menjaga hubungan lagi dengan keluarga. Dengan rakan-rakan boleh bergurau lagi. Itu stres. Tapi bila stres itu menjadi kronik, contohnya bebanan kerja yang non-stop. Masalahnya bukannya kita tak rajin. Kita rajin. Cuma kerja tu bertimbun. Belum siap lagi, datang kerja lagi. Datang email nak urgent. So benda tu kalau berlarutan. Berlarutan tu yang dia akan jadi burnout. Bila burnout ni, nanti kita akan pergi ke burnout macam mana simptom dia. Kalau tidak dirawat dan kita rasa benda tu normal dan kita rasa kita boleh handle, dia akan jadi kepada penyakit mental. Itu yang kita tak nak. Iaitu kebanyakannya dia akan jadi anxiety lah mula-mula. Menggigil, panik, kan? Tiba-tiba je sesak nafas. Kadang-kadang dia jadi sensitif, cepat marah. So, bila dia jadi penyakit mental, maknanya dah tak boleh dah rehat biasa. Bagi cuti 1 hari dah tak boleh dah. Kalau dah ada penyakit mental, dah kena mungkin jumpa pakar psikiatri ataupun klinikal, dah kena buat terapi. Kan? Bila dah jadi penyakit mental, dah jadi masalah. Productivity pun akan berkurang. Nak pergi kerja pun dah tak boleh.
Kita kat sini kalau boleh kita tangani stres dulu sebelum jadi yang lagi teruk, penyakit mental. Kan? Bukan saya cakap penyakit mental ni tak boleh rawat, boleh dirawat. Tapi kalau boleh kita nak prevention macam Jupen buat sekarang ni, awareness. Ini adalah benda yang paling penting sebenarnya. Awareness, kan? Kesedaran tu. Bila ada kesedaran dan kita boleh mengelakkan jadi lagi teruk, kan? Untuk naikkan productivity. Okey, kita tengok ni kisah pekerja yang orang kata yang bagus lah. Kan? Ali lah, kita panggil Ali ni. Kan? Dia ni seorang yang committed. Kalau office tu buka pukul 7.30, pukul 6.30 dia dah datang. Untuk tunggu depan office tu kan. Datang kerja awal. Lepas tu balik kerja, selagi ada kerja tu tak habis, dia tak balik. Kan? Bila WhatsApp pasal kerja datang tengah malam pun, dia jawab. Pukul 1, pukul 2 pagi. Tapi sampai bila dia boleh bertahan begitu? Kan? Sebab lagi satu kena faham. Kita ni ketahanan mental resilient. Kan? Mental resilient kita bila kita dah berusia, resilient ketahanan mental kita makin rapuh. Kita makin cepat sensitif. Kan? Bila kita dah berusia. Masa muda-muda tu yang kita tengok masa muda aku boleh tahan benda-benda macam ni. Tak ada hal lah. Kan? Kena marah pun relax je. Kenapa sekarang aku sensitif kena marah? Kan? Kan? Itu is a normal aging. So sebenarnya pekerja yang macam Ali ni kita kena jaga dia. Kan? Sebab dia bagus. Kita kena jaga dia punya pengurusan stres dia. Sebab lama-lama kelamaan bila dia nak tidur, otak dia dah tune. Dah berjaga-jaga dah. Adakah nak WhatsApp nak masuk ni? Adakah bos nak masuk ni? So dia tak boleh tidur. Kan? Bila tak boleh tidur, mulalah. Tak boleh nak fokus, cepat sensitif, cepat marah. Lepas tu bangun tidur dah pening kepala, badan penat. Nak pergi kerja dah mula terasa malas. Kan? Dah tak nak dah pergi kerja. Kan? Hilang semangat nak kerja. Ni kita tak nak sampai macam ni. Kan? Tapi kawan-kawan semua nampak dia okey. Dia pekerja cemerlang. Tapi tak sebenarnya. Dia ada burnout. Okey, so kita ada soalan? Okey, tak ada lagi, tak apa. So kita pergi kepada tanda-tanda awal. Maknanya simptom ni yang kita kena tangkap dulu. Kalau kita tahu simptom ni ada, maknanya kita mungkin mengalami burnout. Kita akan merasa, pernah dekat sini yang rasa tidur dah cukup dah 7-8 jam, tapi bangun tidur badan sakit, rasa letih, tempat tidur pun menguap semua kan. Kan? Walaupun tidur cukup tapi penat. Kan? Itu tandanya walaupun badan awak rehat tapi otak awak masih berfikir macam-macam. Itu tandanya, mungkin tanda awal burnout. Tidur tu penting. Okey, sebab kita perlu tidur dalam 7-8 jam atau 6 jam pun, setengah orang 4 jam dah okey. Lagi satu pasal tidur ni juga, pengambilan kopi. Kopi tu memanglah dia stimulan kan, dia kasih kita alert, tapi lama-lama dia tak boleh juga. Kan? Otak tu akan jadi jam juga dengan kopi. Kan? Yang penting sebenarnya natural tidur. Itu yang penting, jangan ambil benda lain. Kopi kan, ataupun benda-benda terlarang yang lain untuk berjaga, untuk bekerja, untuk bagi semangat. Itu tak boleh. Bila tidur, macam saya cakap tadi, bila tidur tak cukup, dia akan mengganggu hormon, kita punya bahan kimia dalam otak, dan kita akan cepat sensitif, cepat marah. Kan? Perasan bila tak cukup tidur, tak cukup rehat ke, orang tu cakap macam biasa je, tapi tone dia tinggi singgit. Kita cakap dia macam, dia ni marah aku ke? Kan? Ini personal punya ni ke? Kan? Serangan personal ke? Email ni marah aku ke? Itu kita tak nak. So tidur is very important. Bila kita dah cepat marah, kan? Bila yalah balik rumah kan, bersepah anak semua, nak uruskan anak, balik kerja jalan jam, kan? Benda tu akan mempengaruhi. Takut dia akan menjejaskan perhubungan dengan keluarga pula. Kan? Lepas tu dia akan jadi hilang motivasi nak bekerja. Kan? Susah nak bekerja.
Kan kalau boleh tak nak lah bangun tidur, nak duduk nak terbaring atas katil, nak pergi kerja. Dah itu kita tak nak benda tu. Pergi kerja sebab terpaksa pergi kerja. Kan? Dan bila hilang motivasi, cepat marah, dia akan susah nak fokus. Fokus kepada kerja. Kerja yang sepatutnya habis dalam masa boleh habis dalam masa 30 minit, mungkin ambil masa dalam sejam. Kita pun akan rasa pelik. Kenapa aku tak boleh nak buat ni? Tak datang idea nak tulis surat. Dekat komputer tu kenapa tak boleh datang idea nak tulis surat? Selalu boleh je. Itu mungkin sebab burn out. Kan? Lepas tu kadang-kadang ada tak terfikir macam aku nak berhenti kerja lah, nak bekerja tempat lain, nak kerja di luar negeri ke, nak kerja ke Dubai ke, kan? Ataupun nak resign, nak balik kampung, kan? Itu mungkin juga tanda-tanda awal burn out. So benda ni kita kena, bila dah ada tanda-tanda ini, mungkin kita boleh menguruskan dengan lebih awal. Untuk mengatasi benda-benda ni. Alright. Okay. Okay. Anxiety ni adalah kerisauan. Kerisauan. Depression adalah kemurungan. Okay. Kerisauan tu semua orang akan ada kerisauan. Dalam kemurungan akan ada simptom kerisauan. Kan? Kerisauan ni contohnya bila kita cakap macam benda-benda yang kita tak pasti, uncertainty, dan otak kita akan bermain. Kan? Benda-benda yang mendatangkan ancaman kepada kita. Kan? Bila benda macam tu, kerisauan tu dia akan mempengaruhi badan kita. Kita akan jadi macam, badan akan jadi mode fight and flight. Kita akan jadi takut. Tu simptom-simptom kerisauan. Takut, susah nak tidur. Kadang-kadang dia akan menjadi sesak nafas, dada debar-debar, panic attack. Kan? Bila kerisauan itu berpanjangan, maknanya bila kerisauan berpanjangan, seseorang yang kerisauan yang teruk, dia tak boleh nak tidur. Dia akan jadi takut, dia akan jadi gemuruh. So, bila lama berpanjangan, dia akan jadi kemurungan. Salah satu simptom kemurungan akan ada kerisauan. Maknanya kemurungan tu, dia akan dah ada rasa tak ada motivasi. Lepas tu, benda-benda yang buat yang dia suka semua dah tak ada makna bagi dia. Tidur pun tak cukup, dia akan rasa diri dia tak guna, tak layak hidup di dunia ni. Saya bukan pekerja yang baik, saya bukan mak yang baik, saya bukan bapa yang baik. Dan depresi ni dia boleh membawa kepada yang paling teruk, kecenderungan nak membunuh diri. Sebab bila dia rasa putus asa. Kita tak nak rasa putus asa tu. Bila seseorang itu rasa putus asa, tiada pertolongan yang boleh menolong dia, seseorang itu akan mengambil benda, jalan untuk menamatkan riwayat dengan berharap masalahnya selesai. Itu depression. Kita kalau boleh, jangan ke arah ke depression tu. Sebelum tu, stres dulu yang kita akan handle. Okey, jawab. Daripada arwah Aziz, Tuan, adakah skizo dan gila itu sama? Okey. Gila ni adalah satu term masyarakat. Kan? Masyarakat terutamanya dekat Malaysia lah, gila. Itu juga adalah satu orang cakap stigma. Kan? Stigma. Bila gila je, tak boleh lah. Tak payah kawan dengan dia. Kan? Tak payahlah duduk dengan dia kan. So, skizofrenia lain. Skizofrenia adalah salah satu penyakit mental yang major lah, yang besar. Contohnya orang-orang yang skizofrenia ni, dia akan mengalami halusinasi. Kan? Macam gila is general term. Semua masyarakat akan cakap gila. Macam contohnya orang cakap sakit badan lah, tapi sebenarnya mungkin ada arthritis ke apa. Tapi gila ni macam general. Tapi sebenarnya tak. Kan? Skizofrenia ni dia akan ada
halusinasi. Macam contohnya dia akan dengar suara-suara berbisik dekat telinga dia, tapi orang macam bercakap dengan dia tapi tiada orang sebenarnya. Akan nampak kadang-kadang dapat merasa benda yang berjalan dekat badan dia, ataupun nampak benda orang lain tak nampak, kan. Lagi satu, dia akan ada delusi. Delusi tu yang macam contohnya orang nak buat aku ke. Itu common. Kan. Adakah orang bagi sihir kat aku. Tapi bila orang yang ada penyakit skizofrenia ni, bila kita tanya dia, apa evidence dia, apakah bukti yang ada orang buat dia. Tapi kadang-kadang bukti tu tidak konkret, kan. Contohnya orang tu, dia memang tak suka saya lah, dia ada bagi sihir kat saya. Apa contoh bukti orang tu tak suka awak? Bila saya bagi salam, dia buat tak tahu. Tak pun, dia selalu jalan belakang meja saya. Itu dah, kita dah trigger, dah alert. Ini something wrong. Tapi skizofrenia ni pun ada juga penyakit yang mimik macam skizofrenia. Contohnya pengambilan dadah. Boleh jadi macam skizofrenia. Contohnya kalau pengambilan ais ke, ganja ke, dia boleh juga dengar suara. So kena tengok pekerja lah. Kan. Kadang-kadang mungkin pengambilan benda yang terlarang ni, dia menjadi macam penyakit skizofrenia. Itu beza dia lah. Ada soalan lagi? Okey. Bipolar ni dia lain sikit. Bipolar, nama dia bipolar, dua polar. Kan? Kalau depression tu unipolar selalu orang panggil, sebab dia satu polar je. Kan? Depression, mood dia bawah. Bipolar ni dia ada satu lagi polar, maknanya manic. Mood dia naik tinggi. Kalau orang bipolar ni, dia punya mood tu kita dapat rasa. Macam dalam satu bilik tu, dia gembira, kita pun dapat rasa gembira sekali. Itu dia punya description, dia punya mood dia manic. Kan? Bila time dia manic tu, kalau tidak dikawal manic tu, tenaga dia akan jadi tinggi. Tidur 1 jam dah cukup. Cakap banyak. Idea dia memang banyak. Tapi sampai cakap banyak tu, kita pun tak faham apa dia cakap. Tapi bila kita bantah idea dia, kita bantah percakapan dia, dia akan mengamuk. Ya. Kan? Itu bipolar. Lagi satu yang paling teruk bipolar ni, dia ada grandiosity. Dia yang besar. Kalau yang teruk, dia boleh cakap, saya lah Sultan Melaka ke, Sultan mana-mana kan. Itu tak boleh. Itu dia bipolar, dia grandiosity. Yang paling teruk juga bipolar, dia boleh juga macam skizofrenia, dia akan dengar-dengar suara juga. Dia akan ada orang cakap perasaan delusi juga. Delusi yang mengatakan orang nak buat dia. Tapi kena explore, kenapa orang nak buat dia. Mungkin kalau skizofrenia, kalau orang nak buat dia, dia cakap sebab tak ada kena-mengena lah. Kan? Macam bipolar ni, orang nak buat dia sebab saya ni agung ke sultan. Itulah orang nak buat saya. Dia punya ada grandiosity. Itu bipolar. Kadang-kadang memang susah sikit kita nak bezakan bipolar dengan skizofrenia, disebabkan simptom yang teruk tu lah. Dia overlap. Kan? Tapi dia dua pola yang berbeza. Depression, bila satu tahap dia dalam manic, dia akan jatuh kepada depression. Ada satu tempoh tu nanti dia akan sedih, tak nak makan, tak nak minum, tak nak cakap. Itu dia bipolar. Okay? Alright. Ada lagi? Ada lagi satu, doktor. Okay. Orang yang sama. Nampaknya dia macam berminat ni dengan kita punya program ni. Daripada My Choice is My Life, adakah mental health kita boleh mengganggu kekuatan memori atau ingatan macam cepat lupa, tuan? Betul. Boleh mengganggu. Sebab itulah saya cakap, kesihatan mental ni sangat penting. Sebab bila seseorang yang mengalami depression atau skizofrenia ataupun bipolar, dia bukan hanya mengganggu emosi saja. Sebab dia mengganggu kepada, kalau ikutkan teori sains, dia mengganggu
bahan kimia dalam otak. Bahan kimia dalam otak inilah mempengaruhi yang macam saya cakap, cara berfikir, cara ingatan, kan. Kita akan jadi susah fokus, senang lupa. Kajian mengatakan orang yang ada kemurungan ni, dia cepat untuk dapatkan penyakit demensia, kan. Penyakit lupa-lupa. So orang depression boleh dapat, orang cakap lupa-lupa juga, sakit lain pun boleh dapat lupa-lupa juga, kan. So penyakit mental boleh menyebabkan kecenderungan untuk lupa-lupa terhadap fungsi, impairment terhadap fungsi kognitif seseorang juga. Bukan saja emosi, perangai saja. So, okay. Alright. Ada? Okay. Okay, kita pergi ke punca-punca stres tempat kerja. Saya rasa ini je yang saya rasa banyak lagi lah. Tapi inilah secara generalnya beban kerja berlebihan lah, kan. Macam saya cakap lah, bukan kita tak rajin, tapi sekarang ni kan, kerja tak siap lagi satu, datang kerja lagi. Lepas tu meeting tak habis-habis, kerja bila nak jalan. Bila meeting tu minta kerja yang sebelum dia bagi meeting tu dah siap ke belum. Itu jadi punca-punca stres. Kan? Lagi satu yang common juga ni, konflik dengan rakan sekerja. Kan? Toxic environment. Kan? Kan? Sebab contohnya macam ni lah, nak kasih ikan tu sihat, tapi dekat dalam akuarium yang kotor. Macam mana? Kan? So benda-benda ni kena tengok, kan. Komunikasi dengan kawan, macam mana, berterus terang, kan. Kadang-kadang benda-benda yang kecil-kecil macam ni akan jadi konflik. Konflik tu akan jadi drama dekat dalam tempat kerja dan kita jadi tak seronok. Bila dia lalu je, kita lari. Kan? So kita tak nak macam tu. Itu je punca yang common juga. Pengalaman saya lah. Kan? Lagi satu, ni pun penting juga, kurang penghargaan. Kan? Setengah-setengah bos, leader kadang-kadang, yalah, kerani tu dah buat kerja, dah semua dah cantik. Dia ambil macam tu je, tak minta, tak cakap good job ke. Cakap good job, excellent. Dah cukup dah. Terima kasih. Dia tak minta pun APC. Kalau tidak, habis lah semua nak ambil APC. Kan? Dia cakap, good job. Excellent. So dia pun, okay. Lagi motivasi nak buat. Kan? Lagi satu, work-life imbalance lah, kan. Tapi kita banyak kerja yang masuk dalam hidup. Bukan ada work-life, tak ada sempadan. Kena ada sempadan work-life balance ni. Tapi kadang-kadang kita susah juga. Kan? Sebab kerja tu banyak, kita tak boleh nak ada sempadan. Kan? Itu paling penting. Contohnya itulah WhatsApp kerja pukul 11 malam, kan, esok 8 pagi nak kerja tu siap, kan. Itulah salah satunya punca stres kat tempat kerja. Okay? Alright. Okay, kita pergi pada mitos. Okay, orang kuat tak stres, betul ke? Kan, nampak orang tu relax je, kan, senyum je, dia tak stres, dia okay, dia kuat, kan. Tak semestinya. Padahal dia beza dia, cara setengah orang menghadapi tekanan stres tu. Setengah orang dia pandai sembunyikan stres dia. Dia diam. Dia diam je. Tapi dia channel kat tempat lain. Setengah orang dia akan apa cakap, aku stres lah dengan dia ni. Selalunya lelaki dia banyak diam. Dia banyak diam. Tapi dia channelkan dengan apa? Kita isap ukur banyak-banyak, kan. Stres je kejap, kan. Meeting je kejap, okay, keluar isap ukur banyak-banyak. Tu stres lah tu, kan. So beza cara orang menangani stres tu. Sembunyikan stres, itu beza dia. Semua orang akan mengalami stres. Even orang besar-besar pun akan mengalami stres juga. Cuma dia tak bagi tahu. So stres ni tak mengira orang. Okay, rehat sehari dah cukup. Burnout perlukan so maknanya kalau kita stres atau burnout ni sebenarnya bukannya maknanya rehat sehari tu, maknanya bagi dia cuti sehari, esok kita expect dia okey. Dah boleh dah buat kerja 100%. Tak semestinya. Kalau burnout tu terlalu lama, dia dia memerlukan penjagaan yang rapi. Contohnya macam rehat cukup satu, tidur yang cukup, kan. Kadang-kadang mungkin perlu bantuan profesional, kan. Sebab burnout ni adalah benda yang kronik. Dia bukannya stres biasa,
So sebenarnya cuti tu kena cuti yang berkualiti. That's very important juga. Kan? Kalau kita ambil cuti tu bukannya kan kadang-kadang kita ambil cuti, ada ke orang nak cover aku kan? Apa nanti bos cakap apa aku nak ambil cuti. Kan? Kita tak boleh. Benda tu cuti tu kena cuti. Sebab untuk reset balik otak kita. Rehat sekali kalau mungkin boleh kalau stres yang biasa, tapi kalau dah burn out ke apa susah. Tak mencukupi rehat sehari. Mungkin perlu bantuan profesional. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat sini cara menjaga mental health, kesihatan mental. Macam saya cakap tadi, tidur kena cukup. Elakkan ambil barang-barang terlarang. Okey, kopi boleh. Mungkin sehari 2 kali ke kan. Sebab tidur tu kena cukup. Rehat. Kan? Lepas tu kalau buat kerja lama sikit, tengok komputer, kan? Berhentilah 5 minit. Kan? Regangkan jalan-jalan, borak-borak pergi pantry ke. Kan? That's very important. Dan jangan kita duduk diam, pendam je. Kan? Yang macam saya cakap, rehat berkala. Kan? Kan? And every 30 minit, 50 minit, keluar je lah, relax. Kan? Daripada duduk situ tenun kan. Kadang-kadang kita tenun komputer, kita tak buat apa-apa pun. Kosong, aku tak boleh nak type. Kenapa tak boleh nak type? So kena berborak kan. Senaman ringan ni bukannya saya cakap nak kena pergi gym 3 jam, kena ni kan. Just brisk walk kan. Jupem ada tangga, naik tangga sikit. Kalau tingkat 3 boleh lah kot. Kalau tingkat 10 tak boleh. Kan? Kan? Senaman ringan. Kan? Bukannya nak suruh marathon ke apa. Tak ada, tak perlu. Lagi satu ni very, very important. Overthinking. Kan? Macam saya cakap, macam-macam kita fikir. Bukan saja kerja. Masalah keluarga, masalah kewangan, masalah anak. Kena kurangkan overthinking. Kena put a stop dengan overthinking tu. Sebab overthinking ni lah yang menyebabkan tak boleh nak tidur. Otak kita tak boleh nak stop. Tak boleh nak tidur. Kadang-kadang setengah orang, dia punya personality dia memang jenis fikir macam-macam. Okey ke aku ni? Esok nak kena present ni okey ke ni? Kan? Ada meeting okey ke? So dah siap ke persiapan? So overthinking tu kena kurangkan. Lagi satu yang saya cakap tadi, bercakap dengan seseorang. Jangan pendam. Ventilate. Tapi bercakap seseorang ni, orang yang dicakap tu pun kena menjaga kerahsiaan jugalah kan. Kita tengok bercakap seseorang ni tak semestinya cakap dengan kawan. Mungkin cakap dengan pasangan. Kan, cakap dengan adik-beradik ke, at least you ventilate, keluarkan, jangan pendam. Kan, bila pendam tu orang kata dia akan makan dalam diri sendiri. Lama-lama dia tak bercakap dah. Dia tak nak cakap dah, dia senyap je. Lepas tu pelik, kenapa aku lupa? Kenapa tiba-tiba aku sesak nafas? Kan, kenapa aku jadi panik? Dia mungkin tak bercakap, ventilate benda tu. Kan, sebab perasaan yang dipendam tu lama-lama dia akan keluar sendiri. Tapi dengan cara lain. Mungkin dia akan tiba-tiba marah. Kan? Yes. Okay. Kita kadang-kadang setengah orang, dia marah sampai tak sedar. Tak sedar dia marah, dia baling benda, dia tak sedar. Kan? Tu because of pendam tu. Kena banyak bercakap. Kan? Kadang-kadang sukan ni pun boleh meluahkan perasaan juga. Kalau stres, lari ke. Kan? Angkat benda berat ke. Kan? Kan? Tapi sini ada tak stres, bershopping. Window shopping boleh lah. Okay, ini kalau, itu secara general. Ini adalah teknik-teknik secara praktikal kita. Macam mana kita nak kawal stres bila kita, terjadinya panic attack, sesak nafas, nak marah. Kan? Waktu tu, kalau boleh kita banyak buat deep breathing exercise. Maknanya contohnya, kita tarik nafas melalui hidung 4 second, tahan 4 second dan lepas 4 second. Kan? Benda ni boleh buat banyak kali. Sebab bila kita dalam keadaan stres, badan kita dalam keadaan mood melawan. Itu normal bagi manusia. Kan? Dia rasa ancaman sikit, kita akan melawan. Kita akan berlari. Kan? Melawan benda ancaman itu. Bila kita buat deep breathing exercise ni, kan? Banyak kali buat, dia akan send signal dekat otak kita untuk relax. Very important untuk relax, especially kalau nak tidur.
buat benda ni. Kalau boleh combinekan dengan zikir. Kalau combine dengan zikir, insya-Allah boleh tidur tanpa makan ubat ke apa. Overthinking pun boleh hilang. Kan? Boleh cuba. Tarik nafas ikut hidung 4 saat, lepas tu tahan 4 saat dan lepas 4 saat. Kan? Buat banyak kali. Lagi satu, teknik grounding. Grounding ni bila terjadi panik panik, pernah jadi tiba-tiba sesak nafas, tak keruan, tak tahu nak buat apa, nak lari kan. Benda ni bila jadi keadaan macam ni, you kena grounding. Grounding ni maknanya bawa balik perasaan kita kepada masa sekarang. Contohnya bila jadi keadaan panik, kita kena divert otak kita kepada apa 5 benda yang kita nak pandang. Okey, listkan 4 benda yang kita boleh dengar, 3 benda yang kita boleh pegang, 2 benda yang kita boleh rasa, 1 benda yang kita boleh bau. Kan? Untuk mengelakkan kita jadi tak keruan. Kita divertkan otak kita situ. Kan? Sebab kalau panik ke, kita bila kena panic attack tu dia macam graf, dia akan naik ke atas. Lepas tu sampai satu masa dia akan turun ke bawah. Kan? Setengah orang bila kena panic attack dia ingat dia kena serangan jantung. Dia akan selalu sampai ke hospital. Ke emergency ke mana. Sampai hospital sebenarnya dia dah lega lah, tak ada apa pun. So itu grounding ni untuk kita handle yang bahagian atas, yang benda yang paling kita takut tu. So bila kita dah divert otak kita pada benda-benda ni, dan dia akan turun balik. Kan? Perasaan tu. Lepas tu stretching lah. Bila keadaan tengah stres, maknanya regangkan otot. Stretching sikit dekat berdiri sikit kan. Untuk buat stretching tangan, bahu, kepala. Yang saya cakap tadi, minum air, jalan sekejap kan. Itulah macam analogi dia kan. Bila printer tu jam ke, macam otak kita lah jam. Kita janganlah lawan otak tu. Kan? Nanti dia jadi sakit. Kalau otak tu jadi rosak, kalau kita lawan bila otak kita dah jam. Kan? Kita kena rehat. Kita kena kawal. Kita kena tahu limit kita. Macam contoh overthinking. Kan? Overthinking tu kita kena tahu benda apa yang kita boleh kawal, benda apa yang kita tidak boleh kawal. Kan? Macam mulut orang, kita tak boleh kawal. Kan? Apa yang orang nak cakap kat kita, kita tak boleh kawal. Kan? So benda yang kita boleh kawal, kita boleh kawal. Okay? Alright. Okay, ni pasal work-life balance lah. Ni mungkin kepada pekerja lah. So, kena ada had, kena ada limit ikut kemampuan. Kan? Kalau kerja tu bukan bidang awak, maknanya bukan awak punya speciality, kena pandai cakap tidak. Kena berani cakap tidak. Kan? Kalau kerja tu memang awak tak boleh buat. Kerja awak pun dah banyak, ada orang lagi bagi kerja yang bukan daripada bahagian lain ke apa, minta tolong, awak kena cakap tidak. Jangan sentiasa cakap ya je. Orang yang sentiasa cakap ya ni lah yang akan selalu burn out dan akan selalu tiba-tiba jadi anxiety. Kan? Kan? Kena tetapkan you punya sempadan kerja. Kan? Siapkan kerja penting dulu. Kerja hakiki awak dulu siapkan dulu. Baru buat kerja orang lain. Kan? Kalau awak buat kerja orang lain dulu, kerja awak pun dah susah nanti. Kan? Lepas tu macam saya cakap, kena ambil cuti. Kan? Sini ada yang kuat kerja, yang tak nak ambil cuti, better kerja. Kan? Kena ambil cuti juga. Untuk me time ke, kan? Untuk recharge balik. Kan? Sebab pekerja yang bagus ni bukannya pekerja yang duduk yang boleh buat kerja semua, tapi productivity tu. Nak dapat productivity yang bagus, kena ada cukup rehat. Cukup rehat boleh fokus. Kan? Itu yang organisasi nak. Kan? Okay? Alright. Lagi satu yang paling penting adalah rakan sekerja. Your environment. Kan? Contohnya kalau kawan sebelah cakap, aku tak boleh lah, aku rasa ni lah tak cukup tidur, masalah semua. Kita kena jangan judge lah. Jangan cakap, kau ni lemah lah kan. Aku okey je, orang lain okey je, kenapa kau yang ada masalah kan. Jangan menghakimi. Kalau kawan tu
luahkan perasaan. Just dengar je. Kan? Dengar je. Kalau kita bagi judge kan, cakap, kau ni semayang ke tak semayang ni? Kan? Kau tak semayang lah jadi apa, risau-risau ni semua kan. Setan lah ni kan. Jangan. Kita dengar je sebab dia nak luahkan perasaan tu. Orang yang mendengar tu kena dengar dengan ikhlas lah. Janganlah buat muka stres kan. Dengar ikhlas. Itulah tanya khabar secara ikhlas. Kena ada ikhlas tu. Kan? Macam saya cakap lagi, toxic joke. Ni pun very important juga. Kadang-kadang kita buat lawak kepada kawan kita ataupun orang bawahan kita secara, kita ingat tu lawak lah kan. Kau ni kerja macam ni pun tak boleh buat. Tapi kita fikir orang yang menerima lawak kita tu perasaan dia macam mana. Memanglah dia senyum. Dia okey. Kan? Tapi dia tu mungkin sampai malam esok pun dia fikir tu. Dia fikir kan, aku ni tak boleh lah, bos ni memang cakap aku macam ni kan. Tapi depan bos okey kan. Elakkan toxic joke ni lah. Kan? Kita profesional. Kerja profesional, pasal kerja semua kan. Lepas tu kalau, yelah kadang-kadang mungkin kawan tak boleh tolong, kena pergi kepada profesional. Contohnya kaunselor. Saya tak tahu, dekat JUPEM ada kaunselor. Mungkin kaunselor boleh tolong dengar pemalasahan, dan sebab dia profesional, dia tak akan sebarkan cerita awak apa semua. Kan? Okay. So, kita pergi ke seterusnya. Bila perlu dapatkan bantuan? Bila kita tahu kita perlukan bantuan profesional? Bila kita dah start tak boleh tidur. Kan? Banyak fikir tak boleh tidur dah lama dah tak boleh tidur. Itu bukan normal. Manusia biasa, dia memang kena rehat, kena tidur. Ataupun kita mengalami kebimbangan, kerisauan yang teruk. Kat tempat kerja, kat rumah, kita panik, menggigil, takut. Ataupun macam saya cakap tadi, kemurungan, depression yang berpanjangan. Even dah ambil cuti lah pun tak baik juga simptom tu. Lagi satu, bila dapatkan bantuan, bila fungsi kerja terganggu. Tak boleh buat kerja macam biasa, kan? Bergaduh dengan keluarga, kan? Yang kita takuti, ada fikiran untuk mencederakan diri sendiri. Kan? Setengah orang bila dia stres, dia akan cederakan diri dia sendiri. Itulah salah satu coping yang salah. Kan? Bila ada benda-benda macam ni, perlukan dapat bantuan profesional. Kan? Ada jumpa kaunselor, jumpa psikologi ataupun jumpa pakar psikiatri. Okey. Betul. Ada soalan daripada Putri Juru Ukur. Kata dia, doktor, betul ke makan ni kita boleh hilangkan stres? Okey. Itu berkait rapat dengan cara menangani stres lah. Coping orang panggil. Setengah orang bila stres, dia makan. Setengah orang bila stres, dia tidur. Setengah orang bila stres, dia isap okok. Kan? Setengah orang bila stres, dia ada yang teruk, bercederakan diri. Ya, kadang-kadang makan tu boleh, tapi coping tu mungkin tidak bagus sangat lah. Kan? Sebab bila makan ni, bila kita stres, kita buat benda yang kita menggembirakan. Contohnya bila kita makan atau kita shopping ke apa, dia akan merembeskan hormon gembira. Tu sebab kita rasa bila stres kita nak gembira, kita makan. Atau setengah orang bila stres, dia isap okok, ataupun dia bershopping ke. Ada setengah orang bila stres dia exercise sebab dia nak dapatkan perasaan gembira tu. Kan? Tapi kalau makan tu, kalau tak dikontrol, asyik makan je, susah. Sebab kadang-kadang bila kita suka dengan perasaan gembira ni, kan, perbuatan yang membuatkan perasaan gembira ni, kita akan takut jadi ketagihan. Kita nak lagi benda tu. Kan? Kalau contohnya suka makan kek, kan, bila stres ni makan kek, kan, suka-suka, lepas tu lama-lama tak stres pun makan kek jugalah, banyak kali. Nanti yelah dia akan mengundang benda lain jugalah kalau makan banyak ni. Kan? Itulah cara menangani stres. Okey, so kita pergi kepada
peranan organisasi dengan majikan lah kan. Contohnya dengan macam JUPEM ni bagus. Dia dah mewujudkan budaya kerja sihat kan. Ada program kesedaran mental, kesihatan mental kan, wellness kan, banyak aktiviti untuk menguruskan stres kan. Sebab benda-benda program-program ini diwujudkan untuk mengurangkan stigma kan. Kita tak nak orang yang perlu dapat bantuan, yang patut dapatkan rawatan, tak nak datang sebab takut dilabelkan, hari ni saya ada appointment dengan pakar psikiatri. So bos akan cakap apa? Kau gila apa? So dia tak nak jumpa. Kita tak nak macam tu. Kalau cuba cakap saya ada appointment dengan pakar buah pinggang ataupun kencing manis. Okey, tak ada masalah. Cuba jumpa pakar psikiatri atau jumpa kaunselor kan. Kau gila apa? So orang-orang macam ni kita nak tangkap. Jangan supaya dia orang pendam. Bila dia orang pendam, dia akan jadi penyakit dan dia akan merugikan organisasi. Itu yang pentingnya peranan majikan dengan organisasi ni. Supaya jangan kurangkan stigma. Kan? Okey, mewujudkan budaya yang sihat lah. Okey. So kita nak kepada penutup. Okey, so sebenarnya kesihatan mental ni bukannya maknanya untuk kita jadi perfect. Kan? Ialah untuk kita belajar cara untuk kita menangani stres, menangani tekanan dalam hidup. Bukannya untuk kita menjadi seorang yang perfect, kan? Kita ni sempurna, tak pernah stres, kan? Tak ada. Kita menjaga diri kita selain menjaga kesihatan fizikal. Itu caranya lah kesihatan mental ini. Okey? Ada soalan? Right. Daripada Izzat, bagaimana menangani situasi menghadapi seseorang yang sedang stres, doktor? Okey. Macam saya cakap tadi, bila seseorang tengah stres, kita dengar apa yang dia nak cakap. Kan? Kita dengar. Jangan kita macam menghakimi dia. Kita mempelekehkan dia, jangan. Kita just dengar je. Apa yang dia nak ventilate tu kita dengar. Kan? Sampai dia puas. Setengah orang dia nak bercakap saja. Kan? Tanpa kita bagi kita punya advice. Kan? Setengah orang nak bercakap, kita dengar dan kalau dia perlukan pertolongan, kita hubungkan. Contohnya kalau dia cakap aku tak boleh tidur ke apa, okey, mungkin kau boleh jumpa doktor ke, mungkin jumpa kaunselor ke untuk dapatkan rawatan, mungkin kau boleh ambil cuti ke. Jangan cakap kau ni tak kuat iman lah jadi macam ni. Susah. Bila tengah stres tu, kita dengar luahan dia dan lagi satu yang penting, kita keluarkan dia daripada kawasan yang dia stres dulu. Contohnya waktu tu dalam meeting ke, tengah bergaduh-gaduh ke apa ke, marah ke apa, kita keluarkan dia dari kawasan itu dan dengar apa yang dia nak cakap. Semua orang boleh buat benda tu, tapi jangan judge. Itu saja. Okey? Ada? Okey, ini adalah rujukan. So sekian saja sesi saya pada pagi ni. Ada lagi soalan? Oh, ada lagi soalan. Oh, ada lagi soalan. Okey, soalan. Okey. Soalan. Banyak. Dalam ni aku cakap. Okey. Benda ni selalu berlaku. Kan? So kita kena faham. Kadang-kadang kenapa bos marah kita. Kan? Bos marah kita mungkin kadang-kadang sebab kesilapan kita. Kan? So saya cakap, bila kita kena marah bos, mungkin setengah orang mengambil benda tu sebagai benda peribadi. Contohnya dia akan overthinking. Kan? Habislah aku ni memang tak guna lah, memang bos ni memang tak suka aku lah.
Kan? Benda macam tu. So kita kena balik kepada benda yang kita boleh kawal dengan tak boleh kawal. Benda yang kita tak boleh kawal, bos marah kita. Macam mana bos marah kita tengking ke apa kan. Itu benda kita tak boleh kawal. Benda yang kita boleh kawal, kita betul ke lah apa yang bos yang salah tu. Kan? Lepas tu benda yang kita boleh kawal, bila stres ke apa, pergi buat exercise ke, lepaskan stres tu dengan ventilate dengan kawan. Kan? Kita pun tak tahu, bos kita mungkin ada masalah juga. Mungkin dia pun tak cukup tidur, tu yang dia termarah lebih sikit kepada kamu. Kan? Itu dia. Kan? Balik kepada benda yang kawal dengan benda yang tak boleh dikawal. Yang boleh dikawal diri awak sendiri. Bos awak tak boleh kawal dia. Kan? Okay? Alright. Soalan ni daripada Fitri. Kenapa bila dapat MC, kaunter akan tanya, boleh ke cop klinik psikiatri? Oh tu saya tak pasti. Itu bahagian admin pejabat. Tapi selalunya MC mana-mana doktor boleh bagi. Kan? Yang berdaftar dengan Malaysia. Kan? Maknanya dia punya kaunter. Daripada kaunter katanya, cop klinik psikiatri. Yelah, itulah saya cakap, tu berbalik pada stigma. Bila dapat MC daripada pakar psikiatri, semua orang nak tahu kau sakit apa. Kan? Kenapa? So itu sebenarnya sulit. Kaunter semua tak boleh tanya benda-benda macam tu. Itu kena report, medical record daripada doktor. Kan? Tapi kalau MC daripada klinik biasa, doktor biasa bagi, dia orang tak persoalkan. Tapi kalau psikiatri ni, jadi isu lah. Oh, dia dapat MC pada doktor psikiatri lah. Ini kenapa lah? Itu semua balik kepada organisasi lah. Ada lagi soalan? Pernah ada juga yang peserta-peserta ni ada komen daripada Sen 15. Dia kata, siapa rasa stres pergi tengok Facebook, baca komen-komen, mesti gelak, hilang stres. Itulah salah satu cara coping. Sekarang ni social media kan. Social media ni pun maknanya salah satu outlet untuk lepaskan perasaan sekarang ni. Tapi kena berhati-hati, kena tapis. Kan? Itu berhati-hati kan. Kalau setengah orang dia tak luahkan perasaan, kita tengok dia pendiam je, tapi dekat social media, dia lah king. Itu dia mungkin cara dia untuk lepaskan perasaan dia. Sekarang trend memang kebanyakannya macam tu. Tapi yelah, kena hati-hati. Kan? Kena ada bertapis social media ni. Kan jadi benda lain. Ada orang tanya, zaman sekarang ni kan teknologi. Ada Gemini, ChatGPT. Lepas tu dia kata, bolehkah AI ni menjadi tempat luahan bicara untuk kongsi masalah? Yes, betul. Sekarang ni pun trend macam tu juga. AI dengan ChatGPT. Kamu perlu faham, ChatGPT, Gemini, semua ni, dia komputer, AI. Dia tak ada perasaan. Awak tanya, dia jawab. Dia jawab berdasarkan data-data daripada internet, apa semua. Kan? Kadang-kadang guide dia tu tak betul. Kadang-kadang guide dia salah. ChatGPT boleh salah. Kan? Tapi setengah orang dia lagi selesa bertanyakan dekat ChatGPT. Dia berborak-borak, biasa tak apa. Tapi jangan sampai, yelah minta guide daripada ChatGPT. Kan? Sebab dia komputer. Dia hanya berdasarkan data-data daripada semua internet dan dia masuk dan kita tanya soalan tu, dia akan keluar je apa yang perlu dibuat. Tapi jangan ikut 100%. Bahaya. Kan? Sebab data tu tak sebenarnya betul. Dia pakai tapis je sebab dia komputer. Dia tak ada perasaan. Kan? Tak dimasukkan perasaan di dalam ChatGPT atau Gemini. Itu masalah dia. Kan? Takut salah dia punya ni. Guide. Okay? Doktor, ada tips tak untuk peminat Arsenal kekal positif walaupun selalu kena bahan pasal OCL pada UCL? In the end Arsenal akan naik juga, cakap dengan dia. Kena sabar. jangan putus harapan. Okay. Okay, doktor, ada lagi seorang daripada Dahlia Dan. Doktor, punca narsistik adakah penyakit mental, psikologi atau attitude atau habit? Okey. Narsistik ni adalah satu personality. Kan? Kita ni manusia memang banyak personality kita.
Kan? Personality dominant, personality yang anxiety, semua kita manusia memang setiap orang akan ada personality dalam diri dia. Tapi akan ada satu personality dominant. Kan? Macam saya bercakap pasal tentera, mesti ada satu personality yang dominant yang boleh mengarah orang. Kalau pegawai itu kan, itu memang kena ada dalam tentera lah. Kan? Kalau nak jadi bos, kena ada personality itu. Narcissistic ni adalah satu personality yang orang kata nak kata macam dia dominan dan dia pentingkan diri sendiri untuk kepentingan diri dia sendiri. So apa-apa yang kita buat untuk kepentingan dia. Itu narcissistic. Kan? Memang ada dalam tempat kerja, semua tempat akan ada personality macam ni. So kita kena deal lah dengan personality orang yang personality macam ni. Sebab kadang-kadang bila orang yang ada personality narcissistic ni, dia sukar menerima kesalahan dia dan dia akan balik, awak akan jadi victim. Juga. Benda tu is a normal thing. Tapi dia akan jadi masalah kalau dia akan jadi disorder. Maknanya orang yang jadi perhubungan tu akan jadi masalah. Dia akan jadi masalah perhubungan. Akan bergaduh selalu, orang tak puas hati dengan dia. Tapi dia relax, dia narcissistic. Kepentingan diri dia sendiri. That's personality narcissistic lah. Dia personality, dia bukan penyakit, tapi dia akan jadi penyakit bila dia dah menjejaskan perhubungan, kerja. Itu akan jadi penyakit. Okey? Ada lagi? Daripada Abang RAZ, dari katanya macam mana nak hit dopamin dalam diri kita? Bagus. Hit dopamin. Hit dopamin ni, dopamin ni adalah bahan kimia yang kasih tergembira. Dopamin kan. Macam-macam benda yang boleh. Dia ada positif dengan negatif. Hit dopamin. Dia terpulang pada individu. Kan. Contohnya, kalau kita stres, kita makan. Ada certain level kita rasa gembira kan. Kita lega, kita seronok. Kan. Setengah orang, bila stres, dia ambil dadah. Untuk tinggi, rasa dia high, dia rasa tinggi. Kan? Dia nak hit dopamin tu. Dia kena buat perkara yang kita gembira, yang sama level gembira dia tu. Itu sebab orang yang kalau ambil bahan terlarang, dia bila orang kata mula-mula dia ambil bahan tu, dia rasa high, okey, tinggi macam ni, gembira dia. Tapi lama-lama, dia tak rasa high sama lah macam dulu. So dia kena ambil tambah lagi. So dia tinggi lagi. Lama-lama jadi overdose. Boleh mati. So kalau boleh, nak sama level dengan kegembiraan dia ambil dadah tu, nak sama level tu, kena buat aktiviti yang sama level. Contohnya kalau dia nak exercise tu, exercise yang menarik lah. Untuk kasih dia rasa sama gembira dia dengan benda tu. Sama gembira dengan shopping ke. Kan? Tu rasa gembira. Kan? So dia kena buat aktiviti yang menggembirakan. Hit dopamin ni, dia very general lah. Kan? Ada banyak-banyak benda yang boleh hit dopamin. Tapi terpulang pada individu tersebut. Ketawa kat depan ni hilang stres dia kata. Dia santai. Kan? Doktor, ada soalan lagi doktor. Sebagai pesakit bipolar, why bipolar ni dikategorikan sebagai penyakit mental serius macam FDD dan skizo? Sebab apa dia serius? Sebab penyakit ini memerlukan rawatan ubat-ubatan yang banyak jugalah. Kan? Itu satu. Lagi satu, pesakit yang ada bipolar ni, kadang-kadang dia bila dia jadi depression tu, kemurungan, dia boleh membunuh diri. Lagi satu pula, dia boleh juga kadang-kadang membahayakan orang lain bila dia tengah naikkan, maknanya masa tu tenaga dia banyak, dia cepat marah, takut mencederakan orang lain. Itu yang dikategorikan sebagai penyakit mental yang serius. Sama juga dengan skizofrenia. Tapi sebenarnya orang yang ada, individu yang ada sakit mental ni macam bipolar, skizofrenia, sebenarnya dia orang tak agresif. Kan? Dia orang tak agresif. Yang menjadikan dia agresifnya bila dia ambil bahan-bahan terlarang. Dia campur benda tu. Itu yang jadi kes-kes jenayah ni.
sebenarnya kalau bipolar skizofrenia, dia orang dalam dunia dia orang je. Kan? Dia tak agresif sangat. Lagi satu memang dia kena makan ubat. Sebab apa makan ubat? Dilusi tu yang kita nak kawal. Dilusi. Kalau dia makan ubat, dia akan okey. Normal, orang pun tak tahu. Kan? Macam darah tinggi kecil manis. Kan? Makan je ubat. Kan? Gula akan okey. Tekanan darah akan okey. Macam orang ni lah. Kalau sakit mental pun, makan je ubat. Ni because of stigma. Macam cerita kan. Cerita dalam movie. Kan? Split personality lah, apalah semua tu. Tu yang jadi masyarakat jadi stigma takut dengan orang-orang yang penyakit mental ni, yang ada penyakit mental ni. Okay? Alright. Bagaimana majikan atau institusi pendidikan boleh menyokong individu yang mengalami masalah kesihatan mental? Okay. So dengan menyediakan suasana kerja yang efektif lah. Maknanya bila dia datang kerja tu kita support dia. Kan? Kalau kerja dia mula-mula tu kerja dia banyak dia sebabkan tekanan kerja, bagi dia kerja sikit dulu. Yang penting kasih dia minat datang kerja dulu. And then lagi satu, jangan pelekehkan dia lah. Ini yang susah kita nak kontrol. Kan? Kawan-kawan sekerja kan, dia akan kacaunya, dia akan berguraunya. Benda-benda macam ni dia akan sensitif, dia akan menyebabkan dia tak ada dia susah orang tu nak kembali balik bekerja. Kan? Kena selalu bertanya khabar. Lagi satu, kalau boleh kena ada mentor. Kena ada mentor untuk dia kembali minat untuk bekerja. Kan? Kena tengok apa masalah problem dia sebenarnya. Kan? Okey, sebab masalah mental ni dia bukannya hanya tekanan kerja. Banyak tekanannya kan. Banyak faktor yang menyebabkan penyakit mental ni. Tekanan kerja ni adalah salah satu. Mungkin ada masalah keluarga yang jadikan dia mengalami penyakit mental. Mungkin lagi satu, masalah trauma daripada kecil menyebabkan dia cenderung untuk dapat penyakit mental. Kan? Bukan hanya tekanan kerja sahaja semata-mata. Macam mana dia dibesarkan. Salah satu genetik mungkin juga. Tapi tak semuanya orang yang ada genetik penyakit mental dia akan dapat. Tak. Dia bergantung juga pada persekitaran. Dengan cara dia menangani stres, kawan-kawan. Kan? Okey? Soalan lah. Maksudnya, daripada kita punya urusan kita juga tanya. Doktor, ada tips tak untuk pembina Arsenal kekal positif walaupun selalu kena bahan pasal UCL? Benda tu susah nak kontrol. Susah nak kontrol. Orang bahan tu kita boleh nak kontrol. So kita bahan balik lah. Kan? Sebab manusia ni memang macam tu. Dia bila dalam keadaan ancaman tu, kita akan lawan balik lah. Lawan balik ataupun kita lari. Kita lari daripada kelompok tu. Kita pergi ke kelompok kita lah, Arsenal. Okey. Doktor, adakah narsistik tu adalah salah satu penyakit mental dan macam mana cara untuk berhadap dengan orang macam tu? Okey. So narsistik ni macam saya cakap, dia adalah personality. Personality ni bukan penyakit mental. Dia personality tu cara kita punya pembawakan watak kita. Kan? Dia akan jadi penyakit bila dia menjejaskan hubungan, kerja, keluarga kan. Contohnya kalau dia jadi penyakit, kalau dia dah ada buat masalah disiplin kan. So bila berhadapan dengan orang narsistik ni, kita kena, orang kata jangan melawan sangatlah. Kan, tapi kita kena berhati-hati juga. Sebab narsistik ni dia macam spektrum. Narsistik, psikopatik, dia macam penjenayah punya dia punya spektrum. So berhati-hati. Jangan terlalu rapat. Kan, kita kena superficial. Buat kerja. Kan? Sebab dia spektrum. Dia mungkin akan jadi ke psikopatik. Narsistik ni. Dia macam penjenayah sikit. Dia ada susah sikit. Kan? So kalau selalunya orang narsistik ni, personality ni, dia tak ada spesifik ubat-ubat. Kalau dia ada kemurungan, kita bagi ubat kemurungan. Dia kena buat banyak terapi. Dia jumpa klinikal psikologi untuk sedarkan dia punya perangai dia macam tu. Dia kena ubah. Sebab manusia ni
personality kita develop umur 18 tahun. Kan? Sebab personality ni banyak dipengaruhi oleh macam mana kita membesar. Kita tak tahu dia besar macam mana, parent macam mana, keluarga macam mana. Itu yang develop personality kita. Kan? Macam mana cara kita tangani stres, itu develop personality kita. Sampai umur kita 18 tahun tu, dia dah kira orang cakap dah matang dah personality tu. Macam kalau kita tengok remaja kan, remaja dia tengah cari identity kan, aku nak jadi macam mana, nak ikut siapa kan, idola siapa. Masa tu tengah cari personality dia. By umur 18 tahun ke atas, personality dah terbentuk. Itu personality dia. Orang kata, nak kata attitude, lebih kurang lah attitude dia macam tu. Susah nak berubah kan, tak ada rawatan untuk, susah lah nak kompleks lah. Kalau dia berubah tu pun okey kan. Contohnya sebagai analogi, kalau rumah tangga kan, ada husband yang yalah curang ke apa, kadang-kadang tu personality dia kan. Ataupun personality dia, kadang-kadang isteri pun selalu dia akan berubah, tapi susah nak berubah. So you need to live with that. Kena terima. That personality is your husband. You need to live with that. Kerana pesakit saya ada cerita kan, kita nak buat macam mana kalau husband yang kaki judi kan. Mungkin dia kaki judi tu daripada dulu lagi kan. Dia boleh berubah, tapi tak semestinya boleh berubah. Boleh berubah, tapi dia memerlukan semangat yang kuat untuk dia berubah kan. That's personality. Itu dia narcissistic. So kita tak boleh nak ubah dia. Alright. Okay. Okay. Sekian, terima kasih. Sekarang sudi mendengar.